Jom seminit belajar faraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ceritakan tentang betul ke anak sulung, kalau dia tu anak sulung, dia akan dapat lebih daripada anak-anak yang lain. Jawapannya tak ada, tuan-tuan. Itu hanyalah mitos semata-mata. Anak sulung, tak kira laki-laki ataupun perempuan, dia akan mendapat hak pusaka mengikut kadar yang Allah SWT telah tetapkan berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa pada ayat ke-11. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hazzin unsayain. Allah telah fardukan, telah wajibkan pada pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan. Jadi kalau kakak sulung itu perempuan, kalau yang sulung itu perempuan, maka dia akan dapat bahagian satu bahagian. Kalau yang sulung itu lelaki, dia akan dapat dua bahagian. Hatta kalau yang bongsu itu pun lelaki, dia tetap akan dapat dua bahagian sebab berdasarkan lidzakari mislu hazzin unsayain. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma anak sulung ni biasa dia ada tanggungjawab yang lebih sebab dia anak yang sulung, yang bertanggungjawab mungkin sebagai pentadbir ataupun mungkin sebagai orang yang mengurus harta pusaka, maka laksanakanlah tanggungjawab dengan terbaik, tapi tidak ada kelebihan lebih daripada tanggungjawab, iaitu sebagai seorang yang dapat memberi sesuatu panduan kepada adik-adiknya dan menjadi seorang yang kata cukup matang untuk tidak berlaku konflik dalam keluarga dan mengawal keluarga tersebut daripada berpecah ataupun berbalah. Wallahu a'lamu bissawab.